Tembak, 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 tembak. Waktu ku kecil aku gila ni. Suami yang kuat dan tersadar mengangkat barang. Betul. Apa tu? Aku baru tu saya risau kelas Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate melekat ke lewat cerita me ada konan jenteku. Tadi kita gimana? Dari mata saya bengkak hari ni. Kita sekarang berada di hospital. Hospital apa? Hospital Umrah untuk check upkan Arissa. Kita decide untuk bersalin dekat Hospital Umrah Shah Alam. Dia depan je dengan stadium Shah Alam. Masa hari ni kita nak buat apa? Nah, kita dah ambil nombor, kita tunggu giliran lah. Okay, so sekarang kita bersama dengan host baru kita, iaitu Ray. Sekarang ni kita tengoklah kamera. Mata tempat lain. sekarang ni kita tengah menunggu nombor. Tak payah joget-joget. Oh, dia biasa. Sekarang ni kita tengah menunggu nombor. So, macam tak ada benda lah nak diceritakan. Okay, bye. Tengok badan kita kat cermin. Dah handsome kat you. So kita orang dah settle, cakap baby, everything it's fix dekat sini. And insyaAllah kita orang akan jumpa doktor lagi 2 minggu. Sebabkan Arissa punya risiko tinggi untuk beranak awal. Sebab kita ada twin pregnancy, kita bukan suspect lah, dia macam anemia lah, pucat. Lepas satu lagi kita kencing kotor. Tapi kencing kita tadi baru check, alhamdulillah okey. Sebab banyak kali masuk emergency, banyak kali kerap sangat macam masuk hospital, wardrobe, whatsoever pasal benda yang sama. So benda tu akan jadi lagi cepat. Tembak, 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 tembak. Waktu ku kecil aku di mobil. Macam tu lah yang tembak, tembak, tu. Tembak, tembak, tu. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil. Tembak, tembak, kita nak pergi makan. Sekejap lagi kita akan sambung lagi. Kita nak pergi makan masakan Negeri 9. Masak kita lomak. Kita punya favourite masak lomak cili api. Ataupun saya suka patin tempoyak dekat Richie Amos Cyberjaya. Nanti tu sangatlah baik. Dia punya owner, I think dia punya owner, itu memang owner franchise tu lah. Owner dia bagus. So siapa yang ada resepi masak lomak cili api yang special lah. Special? Share lah kita ya. So nanti kita akan sambung lagi kita punya konten. Pergi beli barang-barang baby. And by the way, kita orang punya kereta ni banyak penuh. Sebab apa? Nantikan next konten kita pindah rumah. Tapi sebenarnya kita dah pindah rumah. Cuma kita nak update kat korang lah. Kita gosip sikit pasal rumah lama. Apa yang terjadi dengan rumah lama. Apa you ni? Macam nak perak muka. Yang pastinya owner lama tu. So sekarang kita dah pindah rumah baru. Tapi rumah tu sama je taman. Cuma rumah lain lah. Alhamdulillah Allah memudahkan urusan kita orang. Tapi rumah lain, still lagi rumah bawah. So kita orang dah currently nampaknya dah ramai tak sabar nak buat video. Apa, korang relax je. Nanti tengah padahal tadi suruh malu-malu. Lepas tu tak sabar. Tak. Dia ada waktu dia, sabar. Orang kata bagi nak settle kat apa yang patut. Kerja-kerja. Sekarang mood dia sampai. Kita orang tengah busy pindah rumah. Sekali pula dengan saya pun tak sihat sangat. So orang kata tak lah, benda tu kena tunggu timing yang betul-betul yang free lah. Sebab sekarang pun kita orang pindah pun kita orang tak rekod apa-apa. Alhamdulillah saya ada suami yang sangat-sangat bertanggungjawab balik. Saya tak tolong pun, saya tak tolong sikit pun. Kalau saya tolong pun saya tolong tengok je. Suami yang
buat dan sado angkat barang. Alhamdulillah dah settle semua. Kita orang tinggal duduk je kat rumah baru tu. Barang kita tak banyak sangat pun. Ada pun almari, TV, semua tu. And nanti kita orang akan update macam mana rumah baru kita orang dekat tempat baru. And vibes dia sama je. Or maybe kita orang akan ubah sikit cara dekor kat dalam. So now kita nak pergi makan. And then nanti kita sambung lagi. Kita nak pergi beli barang baby. Let's go. Welcome to Baby Shop. Lepas kita orang dah survey, ramai cakap baby shop ada segala-galanya. So jom kita pergi baby shop. Kat sini banyak sangat barang-barang baby newborn. Orang cakap kat sini sukanya. Sukin baru RM15 guys. Dia bagi 3 pasang. Dia sama je. Kalau kita beli dekat apa? Online. Tahu mana? Oh lulu comel. Ni macam rias je duduk. Ni tempat tukar diapers tu yang one set 200. Ni. Tengok tu guys. Ni abang perempuan. Comel. Dari sana dah besar-besar yang. Ni 0376. Yang ni lah, yang kecil-kecil ni yang tu. Sini. Comel ni yang tu. Seksi. Nak beli barang-barang yang macam katil, wipes apa semua kita nak beli dekat Shopee je. Sebab ramai yang recommend dekat Shopee ataupun Shein. Tapi kalau dekat baby shop ni ramai cakap murah dan berpatutan and semua benda ada. So why not kita nak cari kan. Ni section blue punya laki punya. Cari swader bengkong. Bedong. Jangan tinggal saya. Alah. Saya baru pas makan tengah mengah. Lagilah tak larat jalan. Sekarang dah sikit lagi nak masuk 6 bulan penuh. Minggu depan satu lagi kita dah masuk trimester ketiga. Nak dukung baby twin ni. Macam mana Kak Bella dulu? Mak nak dulu, mama dulu. Tak larat pun. Selalu penat, selalu lapar. Lapar tu 2 jam, 3 jam, 2 jam sekali. Sentiasa lapar. Tengok orang tinggal aku. Okay lah, sebab kita pakai bedong juga. Dia kata dia suka baju anak dia seksi-seksi yang tali halus tu. Tak tahu kenapa dia ni. Pakailah yang macam ni, bagilah dia tak sejuk sangat. Nak seksi-seksi. Macam mana tunjuk kat sini? Ada reben. Kucing-kucing. Baju seksi. Ambillah baju seksi tu satu. Tak apa. Dia orang tak sama baju pun tak apa. Asalkan dia orang pergi jalan-jalan je. Dia cakap lagi seksi, lagi comel. Oh lah dia ni yang comel ni. Guys. Kali dengan baju. Kali dengan baju tadi. Tapi dia tak sama warna. Apalah. Apa ke? Suara kakak, suara adik. Kakak, suara adik. Lotion dia tak nak beli sekarang. Lotion. Sebab kadang-kadang orang nak bagi hadiah kan. Berharap orang bagi hadiah.
Kadang nak bagi hadiah one set lotion. Kita bagi tahu siap-siap lah, kita tak beli lagi semua semua benda. Kita baru beli baju je. Benda-benda macam ni pun kita tak beli lagi. Ini lah, sama. Tu yang headband. Ni dibawa lah Mami juga. Okey. Sini boleh masuk. Mari sampai. Allah. Wah, semua tak pecah. Ini cakap dah Mami sempit, tak boleh. Masa kenapa kau nak laju-laju? Dah. Ni yang pink-pink banyak tu. Dapat tengok apa harga dia. Pink, putih. Ada orang putih. Tak suka tu putih. Dia nak warna pink semua guys. Kalau anak-anak kita kecil lagi, tak sedap sangat nak fashionkan diorang. Nanti diorang dah 6 bulan. Time tu lah best fashionkan diorang. Baby shop kat sini boleh tahan besar juga. Banyak je barang boleh pilih. Daripada newborn sampai ke besar, sampai barang-barang nursing, sampai barang-barang mandi, barang pantang semua ada. Sekarang dah settle. Beli sikit-sikit dulu. Nanti kita orang ingat nak pergi mana ya? Expo. Kat situ harap-harap lah. Saya larat nak jalan. Itu banyak. Kita tu banyak yang Baby besar-besar. Newborn kurang. So kita orang tak plan pun nak datang IOI Puchong ni. Saja je. Lepas tu tahu-tahu ada baby shop. Sebab ramai yang suggest kan. So kita pergi baby shop. So kita dah beli sikit baju-baju Betul tu. baby. Nanti ayah akan pakai baby ayah macam tu yang hijau tu. Mana ni? Dia makan macam ni? Okay. Dia bagi tu anak-anak you pakai seksi. Seksi kecil-kecil lah. Kecil lah. Dah sampai orang kata tu dah besar. Orang kan ni lah. Betul tahu kan. Hai. Buat apa tu? Mami lah ni semua ronda. Alah. Ronda Dah betul. Mata? Nanti. Saya sampai sini je kot konten kita orang. Beli barang baby. So nanti kita akan buat unboxing. Saya nak beli barang-barang dekat Shopee, dekat Shein. Macam Expo insyaAllah. Nanti kita tak tahu buat video ke tak. Nanti kita akan buat next video unboxing dengan korang. Semua barang-barang pink untuk twin baby, okay? So itu adalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video dari channel Spesial. Bye bye. Jadi sebab Mami jauh. Betul dia bye-bye.